Okey, sebelum ni kita dah belajar sistem BMA gagal. Lepas tu British buat Malayan Union. Tapi raja-raja dan juga rakyat membantah Malayan Union. Maka British pun fikir untuk tukar sistem baru. Tapi nak buat sistem baru ni, mereka kena bincang dulu supaya sistem baru ni jadi lebih adil. Ada dua sistem yang dicadangkan, iaitu yang pertama kita ada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang kedua ialah Perlembagaan Rakyat. Tapi akhir sekali sistem baru yang diguna pakai ialah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, nak buat sistem baru ni mestilah kena bincang elok-elok dulu kan. Jadi ditubuhkanlah satu kumpulan khas, nama dia Jawatan Kuasa Kerja, yang ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Siapa yang duduk dalam Jawatan Kuasa Kerja ni? Kita ada 3 kumpulan besar, iaitu yang pertama kita ada British, sebab British kan masih kuasai negara kita masa tu. Yang kedua kita ada UMNO sebagai wakil untuk orang-orang Melayu, dan yang ketiga ada Raja-Raja Melayu untuk wakili negeri. Dalam Jawatan Kuasa Kerja ada juga penasihat undang-undang. Mereka ni dapat sumbangkan idea berkaitan dengan undang-undang, memandangkan mereka lebih arif berkaitan dengan undang-undang. Jawatan Kuasa Kerja ni bincangkan benda-benda yang penting, contoh macam mana nak bagi raja berkuasa balik, ataupun macam mana nak jaga hak orang Melayu, macam mana nak buat sistem yang orang Melayu boleh terima. Akhirnya hasil perbincangan tu lahirlah sistem baru yang dinamakan Persekutuan Tanah Melayu 1948, di mana sistem ni lebih adil dan diterima oleh rakyat.